Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan seperjuangan saya. Baiklah, pada hari ini kami ingin membincangkan tentang isu berbangkit yang telah kami nilai dan kami teroka ketika kami menjalankan PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah bermula daripada 9 Jun 2025 hingga 20 Jun 2025. Jadinya, kami telah sepakat untuk memilih satu isu berbangkit yang sedang diperkatakan ataupun yang sedang rancak berada di sekolah yang telah dijalankan di sekolah iaitu Dasar TS25 ataupun nama panjangnya iaitu Transformasi Sekolah 2025 yang memperkenalkan amalan terbaik dalam pengurusan sekolah dan pembelajaran bagi melahirkan murid yang holistik, seimbang dan berdaya saing selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Jadi, isu berbangkit yang kami akan bincangkan pada hari ini ialah isu TS25 selaras dengan apa ataupun dasar yang telah dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Jadi, matlamat utama TS25 ini yang pertama, meningkatkan kebenjadian murid. Bukan hanya dari segi akademik, tetapi juga daripada sahsiah, emosi dan sosial murid itu sendiri. Seterusnya, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Yang ketiga, membudayakan pembelajaran abad ke-21. Keempat, meningkatkan kualiti kepimpinan dan pengurusan sekolah. Dan yang kelima, meningkatkan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam menyokong pencapaian murid. Jadi, pada hari ini, saya akan membentangkan ataupun membincangkan tentang elemen komuniti selaras dengan dasar TS25 yang telah ada di sekolah, yang telah dilaksanakan di sekolah yang telah saya melakukan PBS iaitu Sekolah Kebangsaan Kota Raja. TS25 ini bukan sekadar inisiatif untuk meningkatkan pencapaian murid ataupun memperindahkan suasana sekolah semata-mata. Malah, TS25 ini adalah satu usaha holistik yang menyasarkan transformasi menyeluruh dari aspek kepimpinan, pedagogi itu sendiri serta persekitaran sekolah sehinggalah penglibatan komuniti yang saya ingin fokuskan pada hari ini. Namun begitu, apa yang sering berlaku ialah persepsi bahawa transformasi sekolah 2025 ini terletak di atas bahu guru dan juga pentadbir sahaja. Hakikatnya, komuniti setempat termasuk ibu bapa, alumni, badan bukan kerajaan dan agensi luar merupakan pemain utama dalam kejayaan TS25 ini. Saya ambil contoh di sekolah saya sendiri. Menurut Setiausaha PIBG, Cikgu Milawati, beliau menyatakan bahawa projek kolaborasi bersama panitia RBT untuk membina kolam ikan melibatkan sumbangan daripada ibu bapa itu sendiri dan tenaga kerja daripada pelajar-pelajar IPT sekitar. Selain itu, bengkel motivasi untuk murid tahun 6 yang dijalankan baru-baru ini juga mendapat tajaan penuh daripada alumni dan pengusaha-pengusaha tempatan. Ini adalah bukti jelas bahawa komuniti bukan sekadar pemerhati, malah rakan strategik dalam pendidikan pada masa kini. Namun begitu, kita tidak menafikan bahawa ada cabaran dalam komuniti ini untuk kita laksanakan TS25 selaras dengan dasar yang telah dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan. Ada segelintir komuniti yang masih menganggap urusan sekolah ini bukan tanggungjawab mereka. Malah, ada juga ibu bapa yang kurang hadir ke program-program disebabkan kekangan masa ataupun kurang maklumat daripada pendedahan ataupun penyebaran maklumat daripada guru itu sendiri. Namun begitu, realitinya semua sekolah sama je. Antara isu yang sering dibangkitkan ialah kurangnya kefahaman komuniti terhadap konsep TS25 itu sendiri. Ada ibu bapa yang menganggap TS25 ini hanyalah program sekolah yang bersifat akademik semata-mata. Namun begitu, sebenarnya TS25 ini mencakupi kepada pelbagai elemen seperti sahsiah murid dan kepelbagaian pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas itu sendiri. Jadi, inilah cabaran sebenar yang harus kita tangani secara sistematik dan strategik. Jadi, saya menggalakkan ataupun saya mencadangkan sekolah perlu memainkan peranan sebagai pembicara, bukan hanya menyampaikan maklumat kepada komuniti, malah membina hubungan yang bersifat simbiotik antara sekolah dan juga masyarakat. Ini boleh dimulakan dengan membentuk jawatan kuasa sokongan komuniti TS25 serta memperbanyakkan sesi libat urus, mewujudkan mekanisme maklum balas
seperti borang digital atau sistem cadangan awam serta mengiktiraf sumbangan komuniti dalam bentuk yang simbolik dan berstruktur. Justru, saya merasakan bahawa TS25 ini tidak akan berjaya jika sekolah itu sendiri bergerak secara solo. Dalam konteks pendidikan masa kini, sekolah yang berjaya bukan lagi sekolah yang menutup pagar selepas jam 2 petang. Kerana apa? Sekolah yang berjaya ialah sekolah yang pintunya sentiasa terbuka untuk masyarakat dan komuniti setempat. Yang murid-muridnya belajar bukan sahaja daripada guru, tetapi juga daripada komuniti yang menjadi sebahagian daripada ekosistem pendidikan ini. Saya yakin dan percaya bahawa sekiranya komuniti pada masa kini ataupun komuniti setempat itu terus diberikan kepercayaan, kefahaman serta ruang untuk menyumbang secara terancang, maka TS25 akan menjadi benar-benar pemangkin transformasi pendidikan negara. Akhir kata, saya titipkan satu ungkapan, bila sekolah dan komuniti bersatu, murid bukan sekadar cemerlang di atas kertas, tetapi berkembang sebagai insan yang menyumbang kepada dunia pendidikan pada masa kini. Jadi itu sahaja ungkapan ataupun isu berbangkit yang saya boleh lontarkan kepada rakan-rakan dalam perbincangan pada hari ini. Jadi seterusnya saya serahkan kepada saudara Izzat Fikri untuk meneruskan perbincangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Fikri bin Muhammad Rafi. Pertama sekali saya bersetuju dengan apa yang kawan saya katakan, iaitu berkaitan dengan misi TS25 ini untuk sekolah kita. Tetapi sepanjang pelaksanaan BBS ini, saya pun telah berpeluang untuk meneliti dengan lebih dekat pelaksanaan pengurusan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan dasar transformasi sekolah 2025 ataupun dikenali sebagai TS25. Pengalaman ini bukan sahaja membuka mata saya terhadap realiti sebenar dunia pendidikan, malah turut memberi ruang kepada saya untuk memahami cabaran dan juga potensi yang dimiliki oleh warga sekolah dalam merealisasikan pendidikan berkualiti secara menyeluruh. Namun begitu, saya telah mengenal pasti satu isu utama yang telah saya perhatikan di sekolah ini, iaitu kekangan dari sudut prasarana, fizikal dan juga digital. Isu ini memberikan kesan langsung terhadap keupayaan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran bermakna dan juga holistik sebagaimana yang telah pun digariskan dalam dasar TS25. Antara contoh kekangan yang dikenal pasti ialah keterbatasan peralatan teknologi di bilik darjah. Dalam usaha untuk memperkukuhkan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK21, seharusnya setiap kelas telah pun dilengkapi dengan kemudahan digital seperti Smart TV, LCD projector ataupun skrin interaktif. Hal ini kerana menurut bahagian pendidikan guru, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 2018, dasar TS25 ini menekankan akan keperluan dengan penggunaan teknologi yang relevan dan juga terkini. Namun begitu, saya mendapati bahawa hanya sebahagian kecil kelas sahaja yang mempunyai kemudahan tersebut. Kekurangan ini amatlah menyukarkan guru untuk mengaplikasikan pendekatan PDBC interaktif yang lebih menarik dan juga berpusatkan murid. Selain itu, aspek kekurangan bilik kelas turut menjadi jabaran. Menurut guru penolong kanan pentadbiran saya, iaitu Encik Abdul Halim, bilik kelas seperti bilik muzik, bilik Chekhov dan juga bilik pengawas telah pun digunakan sebagai kelas sementara sejak tahun 2022 sehinggalah sekarang. Hal ini kerana disebabkan oleh peningkatan jumlah murid yang kian meningkat saban tahun yang disebabkan oleh pembangunan perumahan baharu di kawasan sekitar. Situasi ini jelaslah menunjukkan bahawasanya walaupun sekolah ini memiliki sumber manusia yang berpotensi dan juga komuniti yang menyokong tetapi kekangan fizikal dan juga digital masihlah menjadi penghalang utama untuk menjayakan dasar TS25 ini secara holistik. Ini sekaligus menunjukkan akan keperluan intervensi dari pihak atasan seperti PBD dan juga JPN, khususnya dari segi penyaluran peruntukan tambahan untuk menaik taraf kemudahan asas sekolah. Saya percaya
bahawa dengan adanya sokongan menyeluruh ini terhadap pembangunan prasarana sekolah, sekolah ini mampu untuk melonjak dengan lebih jauh dalam mencapai objektif dasar TS25, iaitu menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, fleksibel dan juga berkualiti demi memastikan kemenjadian murid tercapai secara menyeluruh. Saya rasa itu sahaja isi daripada saya. Sekarang saya akan teruskan kepada kawan saya yang seterusnya, Muizzuddin. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Izzat dan juga saudara Faik atas perkongsian isu yang berbangkit di sekolah kalian berdua. Jadi di kesempatan ini saya juga ingin berkongsikan isu-isu yang berbangkit, iaitu isu TS25 terhadap sekolah yang saya jalani PBS sekarang. Jadi untuk isu yang berbangkit berkenaan TS25 di sekolah saya adalah pembudayaan TS25 di sekolah SK Seri Makmur Sungai Besar ini hanyalah sebanyak 77% sahaja, berdasarkan hasil temu bual saya bersama penolong kanan pentadbiran, iaitu Cikgu Rohani. Jadi nilai ini menunjukkan bahawa pelaksanaan ini berada di tahap yang sederhana baik. Tidaklah kurang baik, tidaklah sangat baik. Ianya sederhana baik. Di mana kita dapat mengetahui masih ada ruang-ruang yang kita boleh tambah baik dari segi pelaksanaannya. Jadi kita perlu mengetahui sebab utama skor ini berada di tahap 77% sahaja. Jadi antaranya adalah perubahan budaya organisasi yang memerlukan masa dan usaha yang berterusan. Jadi kita sedar tidak semua warga sekolah, iaitu guru-guru, mampu menyesuaikan diri dengan cepat melalui pendekatan baharu yang diperkenalkan melalui TS25 ini. Selain itu, pemahaman guru yang berbeza-beza dalam kalangan guru mengenai prinsip dan amalan TS25 turut menyumbang kepada ketidakkonsistennya pelaksanaan TS25 di sekolah. Di mana setengah guru masih terbiasa dengan pendekatan cara mengajar mereka yang lama berbanding dengan cara pengajaran yang baharu yang lebih berpusatkan kepada murid. Jadi terdapat 4 kekangan pelaksanaan TS25 yang saya senaraikan, iaitu yang pertama adalah beban tugas guru, di mana beban yang tinggi menyebabkan masa perancangan, refleksi dan pelaksanaan PLC di kelas ataupun di sekolah menjadi terbatas. Yang kedua, kekurangan kemudahan teknologi, di mana peranti dan akses internet yang membataskan penerapan PDP tersebut, di mana secara pemerhatian walaupun di setiap kelas mempunyai smart TV ataupun smart board, tetapi akses internetnya tidak memadai. Dan yang ketiga adalah jurang kemahiran guru, di mana guru-guru yang lama sukar untuk adaptasi dengan pendekatan yang ditekankan. Dan yang keempat adalah penglibatan ibu bapa dan komuniti, di mana masih belum aktif sepenuhnya menyokong aspirasi TS25 ini, kerana sedar bahawa sekolah yang saya jalani PBS ini merupakan sekolah luar bandar. Mungkin mereka tidak didedahkan lagi apa itu TS25. Jadi beberapa cadangan penambahbaikan yang saya dan Cikgu Rohani ada katakan di dalam perbincangan, iaitu yang pertama, perluasan latihan, dalaman dan bimbingan profesional yang diberikan kepada guru-guru, dan yang kedua, penyusunan semula tugasan guru agar tidaklah menjadi beban yang berat. Yang ketiga, pengukuhan kepimpinan interaksional, di mana dalam kalangan pentadbir agar pemantauan dan sokongan terhadap TS25 ini diberikan secara lebih sistematik dan berfokus. Dan yang akhir sekali adalah mewujudkan budaya penghargaan, di mana kita boleh memberikan satu hadiah kepada guru-guru yang melaksanakan TS25 ini di sekolah. Jadi itu merupakan isu yang berbangkit, iaitu pembudayaan TS25 di sekolah saya. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara Faik untuk membuat kesimpulan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Muiz atas lontaran
pendapat beliau sebentar tadi tentang perbincangan isu berbangkit TS25 di sekolah yang telah saudara Muiz jalankan PBS. Jadi secara kesimpulannya tentang TS25 dan juga komuniti ini, dapat saya simpulkan bahawa TS25 ataupun transformasi sekolah 2025 ini bukan sahaja menekankan kualiti dan keberkesanan guru dalam pengajaran, malah turut memberi penekanan kepada peranan ibu bapa itu sendiri dan juga komuniti setempat sebagai rakan strategik dalam mendidik murid-murid di sekolah. Justru itu, keberhasilan TS25 ini amat bergantung kepada sokongan padu semua pihak yang terlibat, termasuklah pentadbir, guru, murid, ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Secara kesimpulannya, TS25 ini bukan sekadar satu program pendidikan, tetapi ia juga sebuah gerakan transformasi yang mampu membentuk masa hadapan yang seimbang daripada aspek akademik, sahsiah dan nilai kemanusiaan dalam diri murid itu tersebut. Dengan penglibatan komuniti yang kukuh dan budaya sekolah yang positif, impian untuk mewujudkan sekolah yang berkualiti tinggi dan murid cemerlang akan menjadi satu realiti pada masa hadapan dan pada masa akan datang. Saya rasa itu sahaja kesimpulan yang dapat saya buat untuk menyelaraskan ataupun menyatakan tentang keterlibatan komuniti dalam menyelaraskan dasar TS25 di sekolah. Seterusnya kita akan bergerak kepada kesimpulan yang dibuat oleh saudara Izzat Fikri berkenaan pembincangan ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara Faiz atas kata rumusan yang telah pun diberi. Kata akhir yang saya boleh rumuskan ialah untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan dasar TS25 ini dapat direalisasikan dengan sepenuhnya dan mencapai visi yang disasarkan. Sokongan kewangan yang mampan, penyediaan prasarana digital yang lengkap dan juga penglibatan aktif komuniti amatlah penting terutamanya dalam keadaan yang mendesak. Langkah yang diambil juga bertujuan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, berkualiti dan juga manusiawi sekaligus memberikan peluang yang sama kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang, lokasi ataupun kemampuan seseorang itu. Hal ini adalah untuk memberikan peluang kepada semua murid untuk menikmati proses pengajaran dan juga pembelajaran PTBC yang bermakna, kreatif dan juga relevan. Dengan gandingan erat kepimpinan sekolah, guru, ibu bapa dan juga masyarakat, visi dan misi TS25 ini dapat diterjemahkan menjadi satu realiti, melahirkan insan yang holistik, kaya cabaran dan mampu bersaing di peringkat global. Demi hal ini sudah pastinya lah demi masa depan bangsa dan juga negara kita yang tercinta. Saya rasa itu sahaja kata akhir yang boleh saya berikan. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Muiz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan sekali lagi memberi ucapan terakhir di dalam perbincangan ini. Jadi sebagai kesimpulan daripada pandangan saya, pelaksanaan TS25 di sekolah ini menunjukkan arah tuju yang positif dan baik dengan asas yang kukuh dalam aspek kepimpinan, pengajaran dan potensi murid di sekolah. Walaupun skor pembudayaan TS25 di sekolah saya masih belum mencapai tahap maksimum, tetapi usaha berterusan seperti penlibatan guru secara menyeluruh, penggunaan teknologi dan pengukuhan kolaborasi bersama komuniti mampu mempercepatkan matlamat TS25 yang ingin dicapai. Dengan komitmen semua warga sekolah, diharapkan transformasi ini dapat terus diperkasa demi melahirkan murid yang seimbang, berketerampilan dan bersedia menghadapi cabaran masa depan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan kita. Dan saya juga berharap agar sekolah, bukan sekolah saya sahaja, malah sekolah rakan-rakan dan juga sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ini terus maju ke hadapan dengan semangat yang tinggi dan menjadikan contoh dalam pembudayaan TS25 iaitu dasar pendidikan masa kini menjadi cemerlang dan terbaik agar dapat melahirkan murid-murid yang kompeten dalam masa akan datang. Jadi saya rasa itu merupakan kata terakhir daripada saya dan saya juga merasakan ini merupakan
pengakhiran daripada perbincangan kita pada hari ini. Jadi terima kasih saudara Faik, saudara Izzat atas kesudian meluangkan masa untuk perbincangan isu yang berbangkit di sekolah kita. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih Faik, terima kasih Izzat. Terima kasih rakan-rakan semua. Terima kasih Okey. semua.